menggaulkan ayam dengan kunyit tu, Dek? Alah, nanti kuning lah tangan adik. Tak sukalah raya kita. Alah, adik ni kan ada sarung tangan plastik. Barulah raya kita style. Tahu tak, dulu-dulu kalau nak masak gulai, kena tangkap ayam dulu. Berpeluh, Mat. Tapi sekarang, beli kat pasar raya je. Barulah raya kita style. Dulu-dulu, bila nak masak rendang, kena kukus kelapa dulu. Baru dapat santan. Tapi sekarang, guna santan kotak je. Barulah raya kita style. Dulu-dulu, setiap kali kemas rumah, nak sapu lantai, kena guna penyapu lidi. Tapi sekarang, ada vacuum. Barulah raya kita style. Dulu-dulu, kalau nak hantar kad raya, kena tulis sendiri. Lepas tu, pergi ke pejabat pos. Tapi sekarang, semua di ujung jari je. Barulah raya kita style. Dulu-dulu, orang bagi duit raya dalam sampul raya je. Tapi sekarang, wow, bagi gold bar je. Barulah raya kita style. Tapi ada satu benda yang dari dulu sampai sekarang yang membuatkan raya kita tetap style. Jom. Raya kita mungkin berubah, tapi maknanya tetap sama. Sempurnakan raya kita dengan sentuhan Adobe. Menjadikan setiap detik lebih indah dan bermakna.